seorang tu mati, dia tidak ada waris asabah lelaki, khususnya contoh siapa? Pada hari dia mati, dia tak ada anak laki-laki. Ayah dah mati. Dia juga tidak ada cucu lelaki daripada anak laki-laki. Jadi maknanya dia tidak ada waris asabah, khususnya waris laki-laki sama ada daripada kumpulan waris utama, anak lelaki ataupun ayah, ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki dan juga datuk di sebelah bapa. Tapi pada hari dia mati, dia ada adik-beradik. Adik-beradik contohnya lelaki si ibu sebapa. Jadi kalau seseorang tu mati, dia tidak ada waris lelaki yang lebih hampir dengan si mati. Contoh, tak ada anak lelaki, tak ada ayah, tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Tidak ada datuk di sebelah bapa. Semua mati dah. Tapi yang tinggal adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Jadi adik-beradik lelaki si ibu sebapa ni, dia duduk dalam kumpulan waris sisi. Tapi disebabkan si mati ni tak ada waris lain yang boleh menghabiskan baki, maka di sinilah adik-beradik lelaki si ibu sebapa akan mewarisi harta si mati. Kalau dia seorang saja, maka dia akan dapat kesemuanya sekali. Itulah yang kita panggil asabah binafsi. Dia akan mewarisi kesemua sekali sebab dia tinggal seorang. Baik, katalah kalau tak ada adik-beradik lelaki si ibu sebapa, tapi si mati ada adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik juga, tapi adik-beradik lelaki bapa sama ibu lain. Hanya dia seorang saja. Si mati tak ada waris lain. Anak lelaki tak ada, ayah tak ada, cucu lelaki tak ada, datuk sebelah bapa pun dah mati dah. Cuma ada adik-beradik lelaki sebapa. Maka adik-beradik lelaki sebapa akan dapat baki. Dia akan dapat kesemuanya sekali, namanya asabah binafsi. Baik, katalah adik-beradik lelaki si ibu sebapa pun tidak ada. Adik-beradik lelaki sebapa pun tak ada. Tapi si mati ada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki ni punya anak. Contoh ni tuan-tuan, inilah abang dia katakan. Abang dia ada seorang anak laki-laki. Tapi pada hari si mati-mati, abang dah mati dulu. Dia tak ada waris lain. Cuma ada anak saudara lelaki daripada anak abang dia yang mati dulu ni. Maka pada hari, katalah A tu mati, maka anak buah akan dapat. Anak saudara daripada siapa? Daripada anak adik-beradik lelaki si mati. Contoh anak abang dia atau anak laki-laki dia. Itu kita panggil anak buah atau anak saudara. Maka dia juga akan dapat baki. Kalau dia seorang saja, maka dia akan dapat asabah